Baru-baru ini saya cerita pasal lawatan saya ke kilang Sunbus Tech di Johor. Ada komen yang menarik. Kenapa Menteri cerita pasal kilang bas ni? Nak buat promosi ke? Sebenarnya, setiap kali saya turun ke negeri, saya cuba untuk melawat industri, tak kiralah kilang tempatan atau asing. Mengapa? Sebab bila kita nak buat dasar berkenaan industri, tak cukup sekadar baca report dalam pejabat. Kita kena turun padang untuk dengar sendiri dari pemain industri. Apa masalah yang mereka hadapi? Apa dasar kerajaan yang berkesan? Bagaimana kita boleh tambah baik dasar yang sedia ada? Dan pada masa yang sama, saya suka nak kongsi tentang lawatan saya. Mengapa? Supaya orang awam pun tahu tentang perkembangan industri kita. Contohnya macam Encik Fazli dan Rakesh Menon yang baru tahu syarikat Malaysia adalah antara pembekal utama bas di Singapura. Kalau kita tengok komen, memang ramai pun tak tahu tentang perkembangan industri tempatan. Dan ini bukan kali pertama saya cerita tentang industri yang dilawati. Saya pernah cerita tentang Westports, Dyson, Plexus, Insulet, Cherry, Proton, AT&S, Infineon dan banyak lagi. InsyaAllah, saya akan terus menyerlahkan pencapaian industri kita agar kita semua lebih jelas tentang kejayaan syarikat-syarikat di Malaysia.